3D printer terbaru daripada Bambu Lab X2D. Hari tu saya ada buat satu poll dalam buletin saya dan majoriti memilih unboxing. Jadi ini dia, jom kita tengok proses unboxing Bambu Lab X2D. Kadang-kadang ada yang message saya, diorang cakap takut nak beli 3D printer online sebab risau ada kerosakan waktu delivery. Tapi korang boleh tengok sendiri betapa securenya packaging Bambu Lab ni. Tentang proses unboxing 3D printer tu pula, typical 3D printer daripada Bambu Lab cukup plug and play. Hanya ada beberapa skru yang kita perlu cabut, keluarkan AMS system daripada dalam 3D printer tu, cabut beberapa kabel tie, cabut segala plastik yang ada dan pasang beberapa alat elektronik sahaja. Tapi selain daripada tu, kita tak perlu buat sebarang assembly dah. Lepas dah siap calibration, kita boleh masukkan filament ke dalam AMS unit. Kita boleh gunakan filament daripada mana-mana brand, tapi kalau kita gunakan filament daripada Bambu Lab, AMS unit tu boleh auto detect apakah filament yang kita gunakan. Jadi kita dah tak perlu tukar setting dekat dalam sistem dia. 3D printer tu dah tahu apakah warna, bahan dan brand filament yang kita gunakan. So ni kali pertama saya print menggunakan Bambu Lab X2D ni, dan saya print model yang dah disediakan dalam 3D printer tu, iaitu satu model panda yang ada dua warna. Dan inilah hasil print dia. Bagi saya kualiti print dia sangat cantik dan waktu print dia pun cukup cepat. Salah satu kelebihan X2D ni adalah dual nozzle system, berbeza dengan 3D printer biasa yang ada satu nozzle sahaja. Dengan dua nozzle ni, kita boleh print dengan lebih laju dan kurang pembaziran. Ini saya print model yang sama menggunakan Bambu Lab P2S yang ada satu nozzle, dan ini bila menggunakan X2D. Kita boleh tengok hasil pembaziran daripada purge filament tu sangat ketara antara dua ni. Jadi lepas ni apa pula yang patut saya tunjukkan tentang model X2D ni? Boleh tinggalkan request korang dalam ruangan komen. InsyaAllah saya akan cuba jawab dalam video akan datang.